Hai hai. Okay, akak dah mandi, dah wangi-wangi. Tapi akak agak keluar lewat sikit, berbeza dengan yang sebelum ni. Agak keluar subuh-subuh Adam dah keluar kan, nak pergi kat Taman Seksyen 5. So rutin berbeza, tapi aktiviti lebih kurang sama. Cuma sekarang ni lepas solat subuh, siap-siap akak just brisk walk dekat taman ni. Dia rumah ni ada padang tu, dia bukan taman, dia padang. Dekat situ ada anti-anti buat tai chi. Jadi agak brisk walk kat situ 30 minit. Lepas tu naik mandi, boleh shampoo. Okay, lepas tu breakfast baru pergi kerja. Sebenarnya dia lebih kurang sama je, cuma beza kan agak brisk walk dekat area yang dekat dengan rumah, supaya nak relax. So actually tahun 2025 ni akak punya azam ialah untuk buat untuk santai. Dah tak nak terkejar-kejar, penat lah, umur dah banyak, walaupun tak mengaku kan. Okay, so hari ni akak makan oats. Siapa ada stok oats kat rumah? Ni ChatGPT punya pasal. Okay, akak bagi roll oat. Akak tak suka oat yang biasa tu, oat yang segera tu akak tak suka. Akak pakai roll oat. Ini ialah overnight oat. Okay, dia tak banyak. Oat, chia seed, kurma. Okay, kurma and then yogurt, plain yogurt. Tak, ni Greek yogurt. Okay, akak tak suka plain yogurt tak sedap. Okay, akak pakai Greek yogurt. Okay, so inilah dia hasilnya. 435 kalori untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak letak kurma tak sedap, kena letak kurma. So yang ni akak makan pagi. Nanti akak bawa sebiji telur untuk makan pukul 2 lepas zuhur macam tu kan, untuk mengelakkan daripada craving. Lepas tu balik nanti akak masak nasi, makan nasi. Gitu. So setiap hari akak punya kalori around 1025, 1050 macam tu lah. So untuk plan hari ni, pagi 425, telur sebiji dalam 75 kal pukul 2 nanti. Lepas tu malam nanti makan nasi dia lebih kurang 600 kalori macam tu. Okay, lebih kurang plus minus. Kalau kurang minta maaf, kalau lebih minta halalkan macam tu. Bismillah. Ni sedap. Siapa yang ini satu-satu cara oat yang akak boleh makan. Kalau bancuh dengan air panas tu memang tak boleh lah, tu lembik sangat kan. Macam mana kan? Dia pakai susu segar. Kan? Susu segar. Ini susu kan? Orang kata pakai low fat. Boleh percaya ke low fat tu? Akak tak tahu lah. So akak pakai susu Farm Fresh, susu segar. Pakai tu je. Ini sukatan akak buat dalam akak timbang. Okay? Guna timbang tepung tu. Akak timbang. Jadi kau masuk dekat ChatGPT, suruh dikirakan. Senang je sekarang. Ada AI kan, suruh dia buat je. Buat apa wujudnya dia kalau tak ada bekerja. Ini kopi. So tadi sebelum akak keluar pergi brisk walk, akak buat penuh. Lepas tu akak minum separuh. Lepas tu akak isi air masuk dalam peti. So balik daripada brisk walk, akak minum separuh lagi. Akak nak tambah air, tapi ni kena cair sangat, tak sedap. Okay, tapi boleh lah kot. Sebab yang ni Americano, dia tak ada rasa manis apa, cuma rasa kopi je. Cuma yang first masa mula-mula akak buat tu, penuh tu, so dia pekat lah. Okay. So kali kedua tambah air, dia jadi macam ni. Kalau ketiga ni still hitam tapi bercari sikit. Okay, so good luck semua. Akak nak makan cepat sikit, sebab kalau akak on camera cakap bila nak habis kan, nak pergi hijau lagi. Okay, good luck. Okay, semoga kita semua berjaya. Okay, this round kita buat sampai jadi. Okay.